nak apa-apa, bukan apa. Abang bimbang awak bila abang dah kahwin ke nanti awak tak sayang abah, gitu. Tapi abang tahu awak sayang lah. Tapi itulah, kadang-kadang perasaan ni bermain-main kan. Bukan kita apa perasaan ni. Yang nak rasa takut tu timbul tu bukan kita buat-buat. Dia kadang keraguan tu datang tu lah yang kacau hidup tu. Ini abang harap ini rasalah, sukalah abang datang tengok Tini kan. Tini jangan rasa beban, jangan rasa sedih pula. Abang datang tengok Tini, suami aku tengok aku sampai dia tak nak kahwin ke apa ke. Jangan fikir gitulah. Abang tengok Tini, abang datang kerana ni sebagai penghargaan. Tini seorang isteri yang baik. Jadi orang ni fikir, aku ni pasal suami aku datang hari-hari tengok aku kerana dia sayang kat aku, dia hargai aku masa aku hidup. Dia tak dapat hargai aku, ada pun tapi dia tak luahkan perasaan rindu, sayang pada Tini kan. Pagi, petang, malam gitu. Bila jauh dengan Tini, bila balik rumah, Tini abang sayang awak, gitu. Tak pernah abang ucapkan, jaranglah. Bila kat dalam bilik ada bau-bau lah kan, gitu. Kadang kita gaduh, walaupun Aisyah, alhamdulillah kalau kita gaduh pun tak berpanjangan, tak ada tinggi suara, mengajuk-ngajuk je kan. Tapi itulah rumah hidup, rumah tangga, kenikmatan rumah tangga kan, macam kata tu, kecantikan rumah tangga. Kau tak bertekak, tak ada yang salah sisi faham sikit, tak panggil apa, tak ada kemanisan rumah tangga. Tapi apa sekalipun, Tini baiklah, Tini isteri yang baiklah. Abang nak bersihkan dulu Tini, kubur Tini ni, pusara ni. Ada kotor sikit lah. Abang bersihkan dulu. Abang ni kalah satu je. Kadang-kadang tak ada selera makan, pasal tak ada nak masak apa, tak reti masak, tu je. Macam orang perempuan kalau tak ada suami, dia pandai masak. Dia boleh kemas rumah. Macam abah ni, kemas rumah kadang-kadang malas. Balik duduk dalam bilik je. Masak tak reti. Orang tu yang nak makan tak reti, tahan berlapar gitu. Nak masak tak reti. Itulah kalau boring-boring itulah. Video-video yang abang buat ni kat status, kat apa. Tapi status dia hilang.
Kalau kereta tu dia boleh hilang, kalau TikTok ni tak ada. Buka lah tengok balik video-video buat ni. Dengar lagu-lagu dia. Kata-kata